Jadi, mayat orang Islam yang mati lemas akan dalam posisi menarap, manakala mayat orang bukan Islam pula akan mati lemas dalam keadaan terlentang dalam air. Baru-baru ni saya terbacalah satu komen di media sosial ni yang kata kalau orang bukan Islam mati lemas, mayatnya akan terapun dalam keadaan terlentang. Tapi kalau orang Islam mati lemas, mayatnya akan meniarap. Jadi saya tengok ramai yang percaya ni tanda perbezaan antara orang Islam dan bukan Islam. Tapi betul ke dakwaan ni? Disebabkan saya tengok ramai komen percaya, jadi terpaksalah saya ulas isu ni dalam video ni. Sebelum saya teruskan, ni bukan nasihat agama, tapi common sense yang budak-budak pun boleh fikir. Sebenarnya, jika kita semak daripada sudut sains dan agama, tak ada bukti kukuh pun yang menyokong perkara ni. Dalam bidang forensik dan kajian sains, posisi tubuh seseorang yang mati lemas ditentukan oleh beberapa faktor, bukannya berdasarkan agamanya. Contohnya, berat badan, jenis pakaian, kedudukan semasa lemas, keadaan arus air dan juga berapa lama mayat berada dalam air. Ada juga yang dipanggil sebagai instinctive drowning response, iaitu tindak balas naluri manusia semasa hampir lemas. Biasanya, badan akan cuba kekal tegak atau sedikit ke belakang untuk bernafas. Bukan sebab agama, tapi sebab naluri tubuh nak terus hidup. Korang faham tak apa yang saya cuba explain ni? Lepas seseorang meninggal dunia, gas yang terbentuk dalam badan akibat perebutan juga mempengaruhi cara mayat terapung. Kadang-kadang terletang, kadang meniarap. Semuanya bergantung pada keadaan tubuh, bukannya agama. Dalam Islam, tak ada hadis yang sahih atau dalil dalam Al-Quran yang menyatakan orang Islam mati lemas akan meniarap. Apa yang Islam tekankan adalah bagaimana jenazah nak diuruskan selepas ditemui, sama ada dimandikan, dikafankan dan dibarikan menghadap kiblat. Jadi, kalau ada orang kata bila mayat lemas meniarap tu tanda orang Islam, ia tak disokong oleh mana-mana sumber agama. Ia hanya lebih kepada kepercayaan rakyat atau dari cerita mulut ke mulut yang mungkin disalah tafsir. Kesimpulan yang saya boleh simpulkan dalam video ni, posisi mayat lemas tak boleh dijadikan ukuran agama seseorang. Ia lebih kepada faktor sains dan keadaan fizikal. Sebagai umat Islam, kita tak sepatutnya menilai atau membuat kesimpulan tentang keimanan seseorang berdasarkan cara dia meninggal dunia. Yang lebih penting, kita ambil pengajaran yang mana ajal boleh datang dalam pelbagai cara dan tugas kita adalah mendoakan yang baik untuk sesiapa saja yang meninggal dunia tanpa mengira agamanya. Jadi lepas ni kalau kita dengar dakwaan macam ni, jangan terus percaya. Semak dulu dari sumber yang sahih dan jangan sebarkan kalau tak pasti. Info ni tanpa ilmu boleh jadi fitnah.